Alright, bersama saya Ajis Penaung, Principal Skate Shoes. Okay Ajis, cerita sikit Principal Skate Shoes. Apa jadi? Apa jadi hari ni ya? Apa jadi hari ni? Apa jadi? Apa benda? Okay, hari ni kita ada buat launching untuk kasut baru kita. Kita orang punya November punya line up. So ini satu upgrade lah daripada produk lama kita. Produk first kita sebelum ni. Sebelum ni kita manufacture produk kasut kita dekat Bandung, Indonesia. Tapi sekarang kita dah pindah kita punya kilang. Ini launching kan maksudnya kan? Yang sebelum ni is belum launch, tapi yang ini baru nak di-launch. Yes. Ini yang official launch. Ya, official launch. Sebelum ni tak launch pasal tu lah, pasal kualiti dia yang kasut lama ni tak sampai tahap yang betul-betul yang macam mana saya nak lah kan. Jadi bila dah pergi kat China semua, dah dapat macam mana yang kita nak semua. Terus sekarang ni baru betul-betul boleh buat launch. Boleh ni lah. Kalau ikutkan kita nak buat tempat yang lagi bagus, lagi besar, lagi grand-grand lah. Tapi nanti kita boleh buat launch yang baru lagi kan. Lagi besar kan. Tak ada bantuan. Tak ada orang nak memberi bantuan. Okay, berapa model kat situ? Yang ada model yang baru dan ada design baru. Betul. Dan ada yang dibarukan bentuk dan kualiti. Boleh terangkan sikit? Okay, first sekali saya tunjuk ni lah kasut core yang lama. So kita upgrade, kita buat dia jadi core 2. Boleh tengok dekat sini. Core 2. Core 2 duo. Tak ada. Core 2 Dua laju sikit. Macam Pentium kan. So dia upgrade lah kan. Dia kalau core laju sikit kan. So dia, apa yang boleh nampak yang ada upgrade dia dekat belakang ni, kita buat style ala-ala Vans macam tu. Lepas tu kita ada embroidery kita punya logo dekat belakang. And then detail lah, very detail the shoe itself. And then macam material pun kita ada upgrade daripada sebelum ni. Biasa orang buat kasut suede. So kita nak cari kasut, nak buat kasut putih. So bila tak ada suede yang betul-betul putih, dia off white sikit. So kita nak buat betul-betul putih, kita pakai action leather. Kita buat kita punya material sendiri. Action leather ni kita pump, dia dapat texture nampak macam canvas. So kita panggil action canvas leather. Dia ada bentuk sini kan. Kalau tengok dekat boleh nampak bentuk dia tu kan. Nanti kalau dekat ni nantilah. And then next kita ada ni impact cushion. Boleh baca kat situ. Dah dibarui. So dia ala-ala Luna Lawn macam tu lah kalau Nike kan. Tapi kita tak jual kasut mahal, murah je. Nanti Jis, terangkan lagi kasut lagi Jis. Okay, so yang ni Core 2 kita buat dalam all white punya colourway. Sempena cuti sekolah ni. Core 2 maksudnya dia upgrade dengan colour dia bertukar. Ya betul. Upgrade tu outsole pun kita upgrade lah daripada yang lama. Yang ni lebih tahan lasak. Lepas tu dia, yang orang nak apa, vulcanize, dia nak fleksibel apa semua kan. So macam ada boleh saya buat. Tapi gigil lagi. Tak, itu memang saja dia nampak dia spring dia. Okay, seterusnya kita ada model bernama. Kita ada lagi satu, kita ada JK pun kita upgrade juga dengan features yang lebih kurang sama dengan core. Dan yang baru punya kita ada Flow. So Flow ni masa kita mula-mula keluar, banyak review yang kata ala-ala Janoski dah apalah kan. Tapi dia sebenarnya dia boat shoe. So apa-apa kasut yang boat shoe nampak dia macam dia sneakers tapi ala casual sikit kan. Ya betul. Dia low, dia very low. And then kita tukar sebab sekarang ni tengah trend semua nak apa, one piece. Kosong. Kasut kita depan ni pun one piece, yang core ni. So kita buat ini two piece. So ada lidah. Kita mengenangkan kembali zaman 90-an tu kan. So kita ada tapak pun vulcanize juga. Dan color dia pun ikut color sama, jatuh lah pulak. So kita ada nampak kat sini extra lace. Stylo ni dia tebal. Oh bulat kan, oval Dan yang ni kita bagi dengan leather lace. Nampak elegan. Dia ada berapa kali ni Jis? Ada berapa kali ni? Kita ada 3 colorway. 3 colorway. So kita ada dalam merah, hitam dan oranye. Dia bercampur. Dan yang ni kita ada biru dengan brown. Pen ni kotor sikit sebab ni saya punya sendiri, saya test. Semua nak test je kan. Okey kamu. Okey. Apa dah lagi nak ni? Dekat mana kita boleh dapat ni kita? Okey, kasut ni buat masa ni kita ada di Headquarters Sungai Besi.
boleh beli daripada online juga dekat principalfootwear.com. Lepas tu ada dekat We Love. Setakat ni lah We Love kita, sebab kita ada distributor dari Singapore dari dekat Selangor. So Haris Mansur kita punya rider dia jadi distributor kat sana. Dan Joe Kuantan pula dia jadi distributor dekat Kuantan dan kawasan Sentul Timur, apa nama? Pantai Timur. Kawasan Pantai Timur. So mana-mana sana nanti boleh contact Joe lah kalau kedai-kedai nak ambil kasut kita. Okey, dengan harga tadi Core 2 tu berapa harganya? Core 2 ni harga dia 199. 199 Alright. Kalau yang Flow ni berapa harga ni? Yang Flow ni harga dia 229. Itu retail tak ada diskaun tak ada diskaun. Kalau nak diskaun kena ayat saya punya salesman. Saleswoman. Oh, ya saleswoman. Salesman ada, saleswoman ada, saleswoman ada. Okey Jis, terima kasih Solution. Okey, dapatkan di yang dijelaskan tadi. Saya pun tak ingat bukan mana. Pergi mana balik. Okey, harga dia 229 199. Kalau dia semua dia ikut bawah tapak dia. Okey, terima kasih Jis.